you dapat juga I sentuh kereta ni depan-depan, babe. Jom cek dengan Pandu babe. RM10 Sri Motor. Besar kereta ni lebih kurang macam HRV tau. Tapi yang ini versi EV, Honda EN1. Uyuh, tengok design dia memang futuristic. Kalau kita pakai ni confirm slay. Memang slay. You tahu tak? Tengok ni. Charging port dekat bahagian depan. Memang mudah gila sebab kalau you nak charge, lepas tu cocok je. So you tak payah nak tarik wire panjang-panjang pergi belakang. So ia lebih praktikal lah gitu. Lagi senang. So how is the test drive, babe? I suka gila dengan kereta ni. Handling dia memang mantap. I as a woman, I rasa confident nak bawa kereta ni. And I suka gila dia punya gear selector. It's very easy. You tekan-tekan je. Tak payah nak tolak-tolak ke, nak twist ke untuk cari gear. And look at the big screen here. Memang besar gila. Lepas tu dia ada 3 bahagian separate. Yang bawah sekali ialah aircon. Yang tengah ni korang boleh setting audio. And kat atas korang boleh navigate. So sekarang jom kita kembali ke RM10 Sri Motor. Honda EN1 ni bermula RM149,000 je tau. Honda sekarang tengah bagi korang rasai dan test drive all new EN1. So kalau korang nak test drive, korang boleh datang ke RM10 Sri Motor sehingga 8 Juni saja tau. Babe, dekat RM10 Sri Motor juga boleh test drive. Mana ada. Kalau korang nak test drive dekat dealer-dealer terpilih pun boleh. Antaranya Orang awam pun boleh test drive tak? boleh. Jadi korang jangan lepaskan peluang sebab ini slot dia terhad je tau.